Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni first time saya nak guna voice over. Janganlah lama. Video kali ni video tentang pondok. Kita baru order pondok baru sebab pondok lama kita tu yang kita buat sendiri sebelum ni tu dah roboh. Jadi kita pun orderlah pondok baru, santai-santai letak tepi rumah petang-petang. So bolehlah kita santai-santai. Tu ada. Jangan be. Be tepi berat tu berat. Berat letih. Penat ah. Oh, besar itu. Pagar gini ya. Maksudnya gini. Pagar kat Nisa, gitu. Lagi be. Abe sia kau abe tu berat tu gotu tu. Okey letih. Bismillah. Bagus makan Jibril. Ayolah lah gitu. Dia duduk sama betul molek. Jauh merah. Dia punya servis tu alhamdulillah bagus. Memang boleh dipuji lah. Dengan dia punya finishing dia tu, dengan siap bagi advice macam mana nak jaga pondok supaya kekal cantik dan tahan lama. So siapa-siapa yang berminat bolehlah order pondok dengan apa nama company ni. Nanti boleh semak. I beli ni dekat live TikTok masa di tengah live. So I order. Tengok Abe tu beria berminat nak bertukang agaknya. Jangan jatuh. Jangan tangan tu nanti dah. Tak niat angin batu pun. Juga batu pun. Minum dulu. Tambahkan air sebab tak cukup sikit. Air tambah. Ais. Kau ini air semakin manis. Air terlalu manis. Air semakin banyak. Dah cukup lah tu. Minumlah nanti tawar pula. Baik. Apa tu?
Kami beli. Sabar. Yang kat anggap apa? Yang pasti nyapu. Kau dengan bak taksi. Kau dengan apa dia? Baca doa dulu. Leha suka ke? Suka pondok? Leha suka pondok baru. Suka. Alah comel Leha. Malam tu, petang tu kita keluar pergi cari barang sekejap. Beca bebak ambil bakul. Santai-santai di atas pondok lah malam tu. Jadi tu bakul tu I beli dekat live, bukan dekat TikTok je, tak live pun masa tu. So bakul ni dia sangat perlulah. So dia boleh lipat, bakul lipat ataupun baldi lipat namanya. So letak dalam body kereta. Senang nak beli barang basah terutamanya. Happy muka sebab malam nanti nak rasmikan pondok. Pati apa agawai alhamdulillah dapat uyung. Okey, ni waktu paginya. Alhamdulillah. Rasa okey lah mencuba berkemping di atas pondok. Sementara nak ria-ria nak tunggu pergi camping dekat campsite, kita cuba dulu. Rumah kita pun dah jadi campsite. Sembang-sembang, sedar-sedar dah pagi. Macam ni lah rupa pagi camping di atas pondok baru. So sekianlah dulu. Terima kasih untuk kali ni. Lain kali kita jumpa lagi. Assalamualaikum.